Kalau ini duit adalah RM saya adalah seorang billionaire tau. Kau orang ada perasan tak? Tiap-tiap tahun dekat bulan April kan, banyak kedai jual barang-barang sembayang. Kerana dekat 5 April setahun sekali kan adalah budaya Cina kan buat penyembahan datuk nenek moyang atau ahli keluarga yang sudah meninggal dunia. Kawan-kawan yang bukan bangsa Cina kan akan perasan kan mengapa Cina kan nak bakar ini barang-barang kan kepada kami datuk nenek moyang. Dalamnya ada apa? Baju lah, duit lah dan sebagainya lah. Saya tahu orang akan rasakan pakai ini barang kan macam baju duit lah, mencemarkan udara lah. Kami pakai ini barang lain adalah untuk datuk nenek moyang atau ahli keluarga yang meninggal dunia. Okay? So ini adalah satu hati untuk mereka. Sejak kita lahir sampai sekarang kan, you tahulah mereka adalah seorang yang menolong dan membesarkan kami. Paling penting adalah kami bagi hati lah. Mereka dapat tak dapat ini bukan sangat penting lah. Faham tak? Yang terakhir dekat sini kan, saya tak kira apa-apa bangsa lah. Kita mesti berbakti dekat ibu bapa semasa mereka masih hidup lah. Jangan tunggu sampai mereka sudah meninggal kamu baru buat faham tak? Ini adalah saya yang nak cakap untuk hari ini. So jangan lupa follow saya, like dan share.